Disebabkan gadis itu lapar, dia mula makan kek lebihan yang ditinggalkan oleh pelanggan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu tersangkut di tekadnya. Rupanya ia adalah cincin kahwin. Masa tu juga seorang pelanggan masuk. Bila nampak lelaki tu, gadis tu cepat-cepat sembunyikan cincin tu dalam mulutnya. Lelaki tu pun cari cincin tu dalam kek tapi tak jumpa. Waktu gadis tu nak balik, dia nampak akibat kejadian tadi. Teman wanita pelanggan tu telah pun putus dengan dia. Lepas nampak semua tu, gadis tu cepat-cepat pulangkan cincin tu semula pada lelaki tu. Tapi lelaki tu sebagai balasan minta dia ikut sekali untuk jelaskan perkara sebenar kepada bekas teman wanitanya. Tapi semasa mereka cari perempuan tu, baru mereka dapat tahu yang dia berada di Dekadik Co Studio Fotografi, studio yang selalu jadi saksi kisah cinta, duka dan bahagia. Dari sesi couple photoshoot sampai ke momen tunang dan perkahwinan, semuanya bermula di sini. Nak cipta kenangan manis tanpa drama? Jom book slot di Dekadik Co Studio Fotografi, tempat yang bukan sekadar studio, tapi tempat di mana setiap gambar ada ceritanya.